إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا. قال من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. قال من عبده لشيء يرجوه. اللهم صل على سيدنا محمد. أو ليرفد بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه. فما قام بحق أوصافه. قال المؤلف رحمه الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. Man abadahu, siapa yang menyembah Allah. Siapa yang menyembah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li syai'in, untuk sesuatu. Yarjuhu minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk man abadahu li syai'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menyembah Allah kerana sesuatu, yarjuhu minhu, yang ia mengharapkan sesuatu itu daripadanya, daripada Allah. Aw liyadfa'a bi ta'atihi, ataupun untuk ia nak menolak bi ta'atihi, dengan mentaati Allah itu.
wurudal uqubati anhu, datang siksaan kepadanya. Wurudal uqubati anhu, datang siksaan kepadanya. Fama qama bihaqqi awsafihi, maka sebenarnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka sebenarnya ma qama bihaqqi awsafihi, ia masih belum melakukan, dia masih belum mendirikan bihaqqi awsafihi, dengan hak sifat-sifat. Fama qama bihaqqi awsafihi, maka ia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih belum melaksanakan bihaqqi awsafihi, dengan sebenar-benar sifatnya. Qala man abadahu, siapa yang menyembahnya, menyembah Allah. Li syai'in, kerana sesuatu. Yarjuhu, yang ia mengharapkannya, mengharapkan sesuatu itu. Minhu, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw liyadfa'a bi ta'atihi, ataupun ia nak menolak bi ta'atihi, dengan taatnya itu. Urudal uqubati anhu, untuk ia nak menolak datang siksaan kepadanya. Fama qama, maka ia masih belum melakukan, maka ia masih belum melaksanakan. Fama qama, maka ia masih belum menunaikan bihaqqi awsafihi, dengan sebenar-benar sifatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua ialah hamba Allah. Kita semua ialah hamba Allah. Dan siapa kita kena menyembah Allah? Sebab menyembah Allah itu ialah hak yang kita kena beri kepada Allah, hak yang kita kena bagi kepada Allah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Likulli dhi haqqin haqqah, bagi setiap yang ada hak itu ada haknya. Jadi bila mana setiap orang itu ada hak, bagi kita semua kena memberi hak kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ini ialah kunci kereta saya. Salah sayyidina Muhammad. Ini ialah kunci kereta saya. Maknanya ini ialah kunci saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau hak ini tertinggal di sini? Tentulah tuan-tuan yang nampak, tuan akan ambil bagi balik kepada saya, sebab ni hak saya. Macam mana kalau tuan-tuan ambil hak ni bagi pada orang lain? Itu maknanya kita telah menzalimi tuan yang punya hak ni. Itu mana hak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimat semua ada beg. Ni beg-beg semua ni ialah beg masing-masing lah. Sallallahu alaihi wasallam. Barangkali susah benar jumpa orang perempuan tak bawa beg. Sallallahu alaihi wasallam. Orang lelaki tak bawa beg tu biasa, orang perempuan dia mesti bawa beg. Sallallahu alaihi wasallam. Ada bawa beg mahal, ada bawa beg murah.
ada bawa beg sederhana tu tak baca tu beg tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad ni beg masing-masing. Beg masing-masing. Jadi bila beg masing-masing tu hak masing-masing. Tu hak. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Setiap orang ada hak dia. Kalau ada orang minta kepada kita, baik, hak dia ialah menerima. Dia minta kepada kita. Bila dia minta kepada kita, hak dia ialah menerima. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad, Lisa'ili haqqun wa in jaa'a ala farasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang yang meminta itu ada hak. Maknanya bila dia minta, haknya ialah menerima. Wa in jaa'a ala farasin, sekalipun dia datang meminta dengan menaiki kuda. Maknanya kalau kuda zaman Nabi adalah kenderaan yang paling mewah sekali. Hari ini baca apalah apa pun kenderaan kita, BMW ke, Mercedes ke, hatta Ferrari sekalipun ke, apa pun lah masalah Sayyidina Muhammad, dia kenderaannya hebat. Tiba-tiba dia berhenti tepi jalan, masalah Sayyidina Muhammad, kita nak lintas jalan. Kalau masalah Sayyidina Muhammad, kita tengok kereta tu nak main nak belah kita, tengok nak berhenti, kita apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar daripada kereta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bergaya sekali, dengan pakai long sleeve-nya, batu spek mata hitam, sallallahu alaihi Muhammad, pakai remen, sallallahu alaihi Muhammad. Kita pun tak kenal, terus meluru pada kita, keluar pada kereta dia, tiba-tiba main RM1. Kita pun kejut, apa benda ni, ada RM1 ya? Baik, kereta kemas berkami, duit tak ada. Allah Sayyidina Muhammad, kita kata pelik, tak ada duit ya? Dia kata tak ada duit. Ni kereta siapa? Kereta saya. Oh, kereta mahal bukan main, duit tak ada? Tak ada. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Tak apalah alasan apa, orang kelak RM1 kena bagi. RM1 tu dia minta kena bagi. Jangan petikai kereta dia elok ke apakah, hak. Kalau minta mesti kena bagi. Tu hak. Allah SWT. Jiran tepi rumah kita, dia ada hak dia. Apa dia? Hak jiran. Dia dimuliakan. Kita yang jadi jiran dia, sama juga kita nak kita dimuliakan. Kita nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maruah kita dalam rumah, kalau dia tahu segala keaiban, dia menutup, tu hak jiran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau dia lapar, wajib kita tolong, tu hak jiran. Mana semua orang ada hak masing-masing. Bila mana kita sebagai mak, ayah, kita ada hak. Allah SWT, yang anak-anak kena tunaikan hak itu kepada kita. Sama juga anak-anak Allah SWT, mereka budak, duduk dengan kita. Allah SWT, bila kita bela mereka, jadi menyara kehidupan mereka, support mereka, support mereka harian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah memberi pendidikan agama kepada anak-anak itu hak kepada mak ayah. Baik, macam mana hukumnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dan ayah tidak memberi pendidikan mengenal Allah kepada anak-anak, dosa. Pasal kita tak memberi hak itu kepada mereka, nanti mereka tak kenal Allah.
Kena ajak kita kenal Tuhan. Kena suruh mereka sembahyang. Macam mana kita tak menyuruh anak-anak kita sembahyang, kita berdosa. Pasal itu hak mereka kita tak bagi. Begitu. Baik. Jadi kita faham. Ni hak kita sama-sama kita. Apa dia hak Allah? Hak Allah ialah kita kena menyembah dia. Itu hak Allah. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sampai ke akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita berdiri di hadapan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara yang pertama Allah tanya ialah hak dia. Apa dia hak Allah yang paling besar sekali? Sembahyang paling besar sekali. Makna setiap orang dia akan persembahkan yang dia buat atas muka dunia, sembahyang dia. Baik. Macam mana orang yang meninggalkan sembahyang dia? Hari ini kita sedar, hari itu kita tak sembahyang. Hari ini barulah nak sembahyang. Apa hak kita? Qada balik. Qada balik yang lepas-lepas yang tidak sembahyang. Baik. Maknanya kena tunai balik, bayar balik. Jadi bila mana hak Allah kita tak bagi, mana kita berhutang dengan Allah. Muhammad. Kewajipan kepada orang yang berhutang kena bayar hutang. Jadi kita kena bayar balik. Sembahyang yang pernah kita sembahyang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pasal itu hak Allah. Adapun sempat ataupun tidak, umur nak habis qada, hak tu kita tak baca, tu kita serah pada Allah. Tapi aku tetap qada. Baik. Tak apa, hak tu kita kata hak kita tinggal, hak kita buat. Hak kita tinggal, hak macam tu. Yang kita buat akan diperiksa. Buat tu macam mana? Sempurna ataupun tidak, akan dikira. Baik. Jadi subhanallah musalla sayyidina Muhammad. Kalau macam tu oleh kerana tu hak dia, musalla sayyidina Muhammad, maka sewajar dan semestinya kita kena tunaikan sebaik-baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak yang dia minta kepada kita. Kena buat elok. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang ni dia kena jaga rukun-rukun sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada rukun tu rukun qauli ataupun rukun fi'li. Sembahyang ada 13 rukun semua. Kena jaga semua ketiga 13 tu. Maknanya kena buat semua yang 13 tu. Kita buat yang 13 tu baru namanya sembahyang. Kalau kita tinggal hanya satu rukun saja dalam rukun-rukun sembahyang tu, musalla sayyidina Muhammad, kita dikira tidak bersembahyang. Pasal apa? Sembahyang kita reject. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama rukun tu rukun fi'li, hak kena buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun rukun tu hak kena baca. Hak kena baca dia panggil rukun qauli. Rukun hak kena baca bagi betul. Kalau kita tahu kita baca tak betul, kita kena belajar macam mana baca dengan betul. Tu hak kita pula. Pasal apa? Sebab kita nak tunai hak dia bagi elok, bagi betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu dia panggil rukun. Sembahyang ni dia ada aksesori dia, hiasan kepada dia. Apa dah hiasan pada dia? Perkara-perkara sunat. Nak bagi cantik sembahyang tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barangkali tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang buh tail di rumah, buh tail tu mahal bukan main.
berbelah-belah ringgit, berpuluh-puluh ringgit. Tuan-tuan, kalau semata-mata tile mahal tapi kita tak pilih apa ni? Simen hak celah-celah, apa panggil apa? Simen tu, simen hak celah-celah, tile tu lah. Pilih tak betul, jadi cantik tak? Tak cantik. Tu dia panggil aksesori. Hak kita nak bagi kepada siapa? Nak bagi kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila nak bagi pada Allah, tuan-tuan, buat bagi elok. Kalau nak bagi sama-sama kita, kita bagi elok. Macam mana kita nak bagi kepada Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa hukum sembahyang tak pakai kepiah? Sah tak sembahyang? Sah, tapi tak ada aksesori. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa sahaja yang kita tahu itu ialah aksesori sembahyang, semua kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni sugi. Boleh kat tangan tak siapa tak bawa sugi? Tak bawa, orang tanya bawa. Boleh kata semua bawa. Nak semayang tuan-tuan ni ialah aksesori semayang. Tuan-tuan, yang amai hak ni saya ingat orang tabligh je kot. Islam ni hak tabligh je ke? Sunnah ni hak orang tabligh je ke? Sunnah ialah hak umat Muhammad. Bila-bila kita mengaku kita umat Muhammad ni, bukan orang tabligh. Bila bersugi, buat tabligh lah. Tuan-tuan, ni bukan hak tabligh, ini hak umat Muhammad. Nabi kata, apa buktinya? Kata hak umat Muhammad. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau bahasa kita masalah sina Muhammad terjemah daripada hadis tu. Kalaulah tak rasa memberat umatku, aku nak suruh mereka bersugi ketika mana? Setiap kali lepas sembahyang. Nabi sebut apa? Ummati, bukan tabligh, ummati. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh tak mula pada hari ni? Ni kita, orang lelaki-lelaki dulu ni. Cikgu kita bawa sugi juga. Mula pada hari ni, sembahyang kena bawa sugi. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh Minggu depan saya tanya. Semua kena dalam poket ni sugi. Pasal apa? Sebab nak beramal. Kan kita mengaji untuk beramal. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Mengaji umur macam kita, sama macam saya lah. Saya pun hari tu Syainuddin dia sebut kita, dia tahu Ustaz Zainal kita dah masuk kategori tua. Terkejut saya. Betul tuan-tuan, ni 47 dah. 3 tahun lagi umur 50, warga tua. Warga emas dia lagi. Allah SWT Muhammad. Masuk 2016. Kemarin yang Syainuddin sebut 46. Masuk 2016, 27, 47 langsung. Umur macam kita tuan-tuan, mengaji untuk apa? Untuk mati. Saya mengajar untuk apa? Untuk mati. Bekal. Tuan mengaji untuk apa? Untuk mati juga bekal. Kalau semata-mata mengaji tak amal, tu tak jadi. Tu bukan bekal. No? Jadi mengaji ni beramal tu bekal. Bila beramal baru ada pahala. Sebab mengaji ni dia package yang beramal. Kalau mengaji tak beramal, tu tak sempurna package dia. Dia kembang doang, ilmu amal. Dia kembang doang. Kalau mengaji, amal tak? Mana? Selagi mana kita tak beramal, selagi tu dituntut oleh ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh no? Tengah tu no? Boleh no? Bawa sugi. Nak sembahyang muslimat, nak sembahyang. Waktu kami duduk di pondok tu, orang tua-tua pondok, mereka ikat macam mana tahu? Ikat tasbih dengan sugi. Jadi tasbih bawa sugi, bawa nak sembahyang sugi.
Semayang tuan, kita semayang Sallallahu alaihi wasallam tanpa sugi dapat. Kalau kita semayang seorang, satu. Kalau kita bersugi dapat 70. 70. Semayang tu macam 70 semayang. Macam mana kalau kita semayang jamaah 27 dengan bersugi lagi? Susah tak? Tak susah apa. Sugi ni ada sampai RM50. Mohong. Sugi ni saya ingat RM1 kot. Hak dalam apa, dalam plastik tu kan, RM1 je. Tapi nilainya besar. Nilainya ialah men-70kan nilai sembahyang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maknanya sembahyang ni aksesori dia. Bila nak sembahyang, atas dulu, belah atas, belah kanan, mai ke tengah, ambil kiri atas, mai ke tengah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ambil bawah belah kanan sampai ke tengah, ambil kiri bawah ke tengah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak mengaji sunat bersugi boleh tak minggu depan bawa sugi? Nak tanya betul ni, boleh bawa sugi tak? Ada dia fikir senyum, malu Ustaz. Ni betul ke Ustaz tanya ni, suruh bawa ni. Waktu saya mengaji dulu tuan-tuan, saya tengok di antara orang yang beramal mengajak sebelum sugi ialah Habib Umar. Sebelum mengajak, sama ada nak baca Quran ni, makcik-makcik, maklum-maklum, tok-tok kita nak buat tadarus Quran, sugi dulu sebab nak baca Quran. Tuan-tuan, nak mengaji sunat sugi, boleh tak minggu depan kita bawa sugi? Boleh ke? Hal ni betul-betul saya suruh bawa, minta melawak ni betul-betul, no? Sebelum saya buka kitab kami, sugi dulu, no? Pasal apa? Sebab nak tuntut kepada ni ilmu ni. Ilmu. Kalau hak ni pun kita nak telih amal, macam mana nak amal hak besar-besar lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perang. Perang ni perang dahsyat, perang Rum. Strategi semua guna, kelengkapan semua dilengkapkan. Perang berhari-hari tak menang. Tentera cukup insya-Allah. Bila tak menang, akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ke tentera perang, kontak dengan Sayyidina Umar di Madinah, tanya, pasal apa kami tak menang? Bagi aduan, kami tak menang, segala dah digunakan, segala-galanya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hanya bertanya satu soalan saja, hampa sugi tak? Maknanya ni ialah punca kemenangan. Dia macam scan tu, depa tak sugi. Hampa sugi ya. Bila kata tanya soalan, hampa sugi tak? Jawapannya apa maknanya? Tak. Lepa punya kalut perang sampai lepa lupa nak buruh gigi. Rahmat Allah. Okey ya. Saya ulang banyak kali tu. No? Tak apalah. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila kita ngaji lagi sini? Hamil depan. Hamil depan. Pasal tani juga nak tanya ni, sebab hak main tak tukar. Hak nak sini makan main sini. Sebelum kita mula, kita sugi dulu. Ada satu tempat saya promosi sugi. Soalan saya mat. Ada tok belakang tu, dia tanya awas belah, kita nak sugi apa? Gigi tak ada. Saya pun tak ada fikir. Masya-Allah, masya-Allah. Saya pun terkejut. Kami pergi sama-sama, kita tak sugi apa? Gigi tak nak gelak sama lepas. Dua orang tak ada gigi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak apalah, tak ada gigi nak sugi apa? Kan? Ni cerita hak ada gigi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad,
Baik. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu. Sesiapa yang menyembah Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, li syai'in, kerana sesuatu, yarjuhu minhu, yang ia harap sesuatu itu daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ngaji bab apa ni? Kita ngaji bab ikhlas hari ni. Orang ni dalam beramal ibadah kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikhlas terbagi 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita fahamlah. Pasal apa kita kena beribadah kepada Allah? Sebab hak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita hamba dia, haknya ialah menyembah dia. Hak dia. Bila menyembah dia pula, kita kena ikhlas. Bila mana hak dia, dia tak bagi langsung campur dengan hak orang lain. Hak dia kena bagi semua tu kepada dia. Tak boleh campur dengan hak orang lain, pibuh sekali. Dia tak mau hak orang lain. Hak dia dan nak hak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita sembahyang, kita kata usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kan kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba kerana hal lain daripada Allah, hak tu yang Tuhan tak mau. Kerana lain tu yang dia tak mau. Dia nak kerana dia ya. Pasal sembahyang tu hak dia. Itu masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Tiba-tiba kawan tu dia kata lillahi ta'ala, tapi kerana pak mentua dia juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Kerana hal lain tak boleh, kerana Allah saja. Baik. Jadi kita baca bab ikhlas. Orang dalam beribadah kepada Allah, ikhlas terbagi 3. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita tanya orang hak sembahyang, kita kata pasal apa sembahyang? Pasal apa yang sembahyang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia kata macam ni, hamba ni masuk neraka. Apa jawapan dia tu? Maknanya apa? Dia sembahyang sebab dia tak mau masuk neraka. Muhammad. Orang lain pula bila kita tanya pasal apa sembahyang, salah sunnah, maka dia jawab macam ni pula, hang tak masuk syurga. Hang tak masuk syurga. Berarti makna apa? Maknanya dia sembahyang nak masuk syurga. Orang yang sembahyang sebab tak mau masuk neraka, ikhlas. Orang yang sembahyang salah Sayyidina Muhammad sebab nak masuk syurga pun ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dua lah. Yang pertama masuk, orang yang pertama masuk syurga, orang yang pertama sembahyang sebab tak mau masuk neraka. Itu ikhlas yang pertama. Yang kedua, dia sembahyang sebab nak masuk syurga. Tu ikhlas, pembahagian yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak pertama ni, hak pertama, dia bukan sekat sembahyang sebab takut masuk neraka, bahkan takut disiksa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan daripada Allah. Sama ada balasan tu di dunia atau balasan tu di akhirat. Balasan di akhirat masuk neraka, di dunia ni apa? Baik. Dia pergi mengaji, tengok abang, orang yang tak sembahyang rezekinya tak berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Buktinya cuba tengok. Orang di pasar malam hak berniaga yang tak sembahyang oh. Tak kaya pun. Macam itulah pasal tak sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sembahyang, dia akan boleh berasa sendiri. Walaupun dia tak kaya, tapi hatinya senang, rezekinya murah. Kawan hak tak sembahyang ni,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dapat kadang-kadang rezeki pukai tu dia lumayan sekali, tapi tak tahu di mana hilang. Pasal apa? Tidak sembahyang. Okey, yang pertama masalah Sayyidina Muhammad, dia sembahyang sebab takut dengan balasan Allah di dunia ataupun di akhirat. Dia kata kalau tak sembahyang, dia kata meninggal je nak meninggal, bengkerak. Dia takut balasan Allah di dunia. Ikhlas tak? Ikhlas. Itu pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia sembahyang sebab dia nak syurga, hanihat akhirat. Di dunia pasal apa dia sembahyang? Sebab dia nak balasan Allah di dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitu dia nak dia dirahmati oleh Allah. Nak dirahmati oleh Allah. Jiwanya senang, masalah tak banyak, dia bahagia, damai, seronok. Dia nak tu. Pasal apa? Sebab kita bila mana kita tak sembahyang, selagi tak sembahyang, macam mana jiwa kita? Sabut. Buat apa pun tak jadi. Bila kita dah sembahyang, macam mana kita rasa? Lega. Mana apa? Tu jiwa jadi tenang. Itu sebab dia sembahyang. Ikhlas tak? Ikhlas. Kalau kategori yang pertama, kategori yang kedua, ikhlas ni dia panggil ikhlas awamil muslimin. Ikhlas orang-orang awam. Ikhlas orang-orang Islam yang awam. Maknanya level orang awam ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau Tuhan tak buat neraka, tak semayang pun tak apa-apa. Pasal apa yang duduk semayang ni? Sebab tu lah kita semayang. Sebab takut masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah sebut dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kata, laulan nar ma sajada lillahi sajid. Kalau tidak kerana neraka, orang tidak akan sujud kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kalau tak kerana neraka, siapa pun tak sembahyang. Pasal apa kita sembahyang? Sebab kita semua tak mau masuk neraka, takut neraka. Sedangkan neraka tu tengok pun tak lagi. Tapi sembahyang pasal saya takut ya, takut dengan cerita neraka tu begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hak ni orang awam. Yang ketiga, ikhlas yang ketiga, ialah orang yang menyembah Allah, Allahumma salli ala Muhammad, sebab dia kasih pada Allah, sebab dia rindu nak bertemu dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab dia takut neraka, bukan sebab dia nak masuk syurga. Tapi orang macam ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, depa nak masuk syurga. Nak masuk syurga, nak sangat-sangat. Pasal apa? Sebab syurgalah tempat bertemu dengan Allah. Syurgalah tempat mereka bertemu dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Syurgalah tempat melihat Allah. Nak masuk syurga bukan sebab nak makan minum dalam syurga, sebab nak pakai yang elok-elok dalam syurga, bukan sebab nak nikah kahwin dalam syurga, bukan sebab nak menikmati nikmat-nikmat syurga. Yang paling besar sekali masuk syurga sebab nak melihat zat Tuhan kita. Nak tengok Allah tu. Nak tengok Allah tu macam mana. Kita di dunia ni, contoh kita katalah, kita tak usah baca sembahyang fardu, kita baca sembahyang sunat.
Agak-agak pasal apa muslimat semua, muslimin semua kita ni, masuk saya sendiri, pasal apa kita mayang duha? Jawapan mesti semua akan jawab, sebab kita nak murah rezeki. Kan? Sebab kita nak murah rezeki. Ada orang tuan-tuan bila dengar kata yang kata duha murah rezeki, dia mayang duha. Mayang duha. Mayang duha, lepas tu dia tanya, Ustaz tak murah rezeki pun? Hang baru mayang 2 rakaat nak murah rezeki dah, macam mana? Hang kena buat sampai hang tak boleh tinggal mayang duha baru hang murah rezeki. No? Kita kena buat sampai kita tak boleh tinggal mayang duha baru rezeki murah di baru. Ni boleh tinggal lagi, tak murah rezeki. Bukan dia mudah. Nah, jadi kalau kita sembahyang duha sebab nak murah rezeki, kita ikhlas tak? Ikhlas. Tapi ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam, level biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau rezeki pun murah, tentu masuk syurga. Kalau nikmat di dunia ni pun Tuhan bagi, rasa sangat murah rezeki tu. Kalau di dunia pun Tuhan balas dah, tentu masuk syurga insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Macam mana mayang duha ni rasa apa? Tak tahu nak abang Ustaz rasa macam mana, hanya Allah Maha mengetahui. Bila dah rasa macam tu berarti apa? Ada syurga untuk dia insya-Allah. Jadi subhanallah, sallallahu Muhammad. Hak ketiga ni bila ditanya, pasal apa tuan mayang duha? Tuan mayang duha sebab nak masuk syurga ke? Sebab tuan takut neraka ke? Lepas tu sallallahu jawapannya semua makali kita tak apa nak faham. Sebab dia kata, saya kasih pada Allah. Saya kasih pada Allah. Jadi dia berkhidmat kepada Allah sebab dia kasih. Dia berkhidmat kepada Allah sebab dia kasih kepada Allah. Bila kita kasih pada seseorang, kita buat, kita mengkhidmatinya bukan kerana apa-apa, kerana kasih saja. Baik. Contohlah, ni anak-anak yang ada ni. Ni kita semua ni, pangkali ada lagi mak kita, kali ada lagi ayah kita. Siapa-siapa yang masih ada mak, siapa-siapa yang masih ada ayah, mai cuba fikir Ustaz. Ni anak-anak yang ada ni, mai renung Ustaz. Kita anak sallallahu Muhammad. Terfikir tak kita untuk menjadi anak yang paling soleh di kalangan semua adik-adik kita? Terfikir. Maknanya kita kena rebut ni, kita kena rebut benda ni sampai mak kita rasa, dan semua anak-anak dia, hak ni paling baik sekali. Maknanya anak macam mana tu? Anak macam mana tu? Anak yang macam ni, bila mak telefon ni, minggu ni hang boleh balik tak? Kepala otak dia, yang pertama kerja dia, yang kedua mak dia kata hang boleh balik tak? Kepala otak dia, macam mana dia nak tunaikan permintaan mak dia? Kepala otak dia, macam mana nak tunaikan permintaan mak dia? InsyaAllah mak, InsyaAllah dulu. Tapi anak ni dia kata kerja dulu, minggu ni hang boleh balik. Hari apa mak? Hari Jumaat boleh balik. Hari Jumaat ada kerja mak, kerja dia dulu. Boleh lah dia kata,
InsyaAllah mak, insyaAllah mak, insyaAllah. Lepas nanti saya tipu mak balik. InsyaAllah dulu, bagi hati orang tua tu seronok dulu. Jangan bagi hati orang tua tu tak seronok dulu. InsyaAllah Syekh Muhammad. Hang boleh balik tak? Allah mak, balik. Allah, kerja banyak mak dia pejabat. Macam mana mak terima? Tak syok dah. Cuba kata dia insyaAllah dulu. InsyaAllah mak, insyaAllah, insyaAllah. Hang boleh balik tak? InsyaAllah mak. Anak macam mana tu? Lepas tu ijaz lah. Ijaz lah, buat lah macam mana. Soalnya Sayyidina Muhammad lepas jam, 2 jam, 3 jam, sehari tu balik. Mak, macam mana mak? Mak tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz, minggu depan cek balik. Boleh pun. Tu ijaz. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tu yang kedua. Masalah Sayyidina Muhammad. Maka ni semua kita-kita ni yang kita paling sayang kali anak, bila kita suruh dia tak bantah. Suruhlah apa pun, tidak pun bangkit. Tak larat pun bangkit. No? Anak macam ni tak reput dalam kubur. Satu masa kan, waktu kubur berih orang pindah hari tu ni, pindah daripada kubur berih tu mai ke Beris Jaya ni, saudara Sayyidina Muhammad. Di antara satu kubur budak tak reput. Budak tu dah meninggal lama lah. Waktu mati tu budak, kalau ikut daripada umur tu lah dah dewasa. Abang dia pun dah tua, saudara Sayyidina Muhammad. Bila dia tanya abang dia kata adik dia waktu budak dulu, saudara Sayyidina Muhammad, mak dia suruh dia tak bantah. Bila panggil bangkit, tengah duk main pun tinggal, hak main tu mak suruh. Saudara Sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, kalau kita anak ni, kita fikir nak bagi jadi, kita nak bagi kita anak yang paling soleh di kalangan semua adik-beradik kita. Jaga no. Ni kita ni bila kita jadi mak, jadi ayah, kita faham, baru kita faham. Dulu kita tak faham. Ni semua kita kali kita pakai ada menantu belakang kan. Nilai tak menantu? Menantu ni macam ni, menantu ni macam ni. Menantu ni kalau balik dia buat sibuk dengan anak dia ya. Dia dukung anak, dia buat kalut dengan anak dia. Hak tu malah, hak tu kira dampak tu tak masuk. Jadi kita tahu hak ni macam ni. Waktu kita tak sihat, menantu ni dia boleh suap kita. Ada seorang menantu dia buat geli-geleman. Nampak tak penilaian? Sebab tu amalan ni, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramallah. Dia akan nilai amal kamu Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dalam hidup ni, dosa buat kerana orang lah. Satu je kerana kita, Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita kerana Allah, apa kita duli orang? No? Bila kita dah tahu hak tu betul, kita buat kerana dia, orang masuk heran lah, usah dulilah orang. Orang tak penting lah, penting Allah tu ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau kita faham hak tadi, kita terfikir tak kita nak jadi paling baik di kalangan hamba-hamba Allah semua. Allah Subhanahu Muhammad. Dalam taman kita, dalam kampung kita, nah, soalan saya, kita terfikir nak jadi paling baik di kalangan semua tu. Jadi maknanya sebab itu fastabiqul khairat. Kebaikan ni kena berlumba-lumba. Jangan tengok orang tak buat, kita tak buat. Orang tak buat, tapi orang tak buat, aku nak buat. Aku tahu hak ni perkara yang kalau aku buat Allah kasih kat aku. Dia buat sebab nak kasih Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita buat, kita nak kasih Allah, kita ikhlas.
Kita bukan nak syurga Allah, kita bukan takut neraka Allah. Kita buat kerana kita nak kasih dia. Jadi kita buat ibadat pasal apa? Kita nak meraih simpati dia. Kita nak mengemis simpati dia, kita nak mengemis cintanya, kasih dia. Ataupun dalam bahasa senang faham, kita nak mengorak dia lah. No, nak mengorak dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Soalan kita nak mengorak dia sampai dia kasih pada kita. Bila dia kasih tu jadi macam mana? Bila dia kasih tu berarti Musa Sayyidina Muhammad, tak ada nilai lah, tak ternilai dah lah. Pasal apa? Sebab dikasihi Allah. Allah pergi kasih kat kita. Tak ada bahasa lah. Kita kasih kat dia sepasai dia kasih pada kita. Dia kasih pada kita habislah. Itu paling besar sekali. Orang duduk di sekolah, cikgu besar kasih pun syok kan? Jadi cikgu, guru besar kasih, syok. Macam mana kita duduk dengan orang tak kasih? Duduk di sekolah, tak boleh masuk dengan guru besar, jadi macam mana agak? Tak faham no? Kau duduk fikir. Kita kerja dengan orang, kita bos tak setuju dengan kita, kerja macam mana? Kan syok? Tak syok. Macam mana kita? Salah Sayyidina Muhammad, kalau Allah setuju dengan kita, bila Allah setuju, tu yang jadi. Kita belum minta lagi pun, hati baru nak dapat, tu dikasihi. Macam mana kalau kita sebut? Sebab itu setengah-setengah ulama doa sangat mustajab pasal apa? Dikasihi Allah. Kita berdoa berbuih mulut-mulut, dia berdoa sekali ya makbul pasal dikasihi Allah. Pasal apa? Bila dikasihi ni, minta semua bagi. Ada satu orang cikgu duduk di sekolah, Allahu Akbar, dia buat semua, guru besar tak setuju, dia main lewat, dia balik awal. Menyebabkan bila dia nak balik, dalam isu yang dia kena balik, guru besar tak percaya alasan dia. Susah. Tapi kalau dia kerja rajin, dia main paling awal daripada orang, kerja yang asasi dia jaga, dia balik lewat pula sebab ada kerja yang dia bersambung lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, orang macam tu nak keluar senang tak? Itu kita faham. Jadi maknanya ni mari kita fikir Ustaz, macam mana kita nak jadi hamba Allah yang baik. Tuan-tuan, dalam umur macam saya pun saya dah fikir, dalam hidup ni soalan saya, apa amalan yang Tuhan nak terima kita buat? Kita sembahyang selama ni Tuhan terima? Kita puasa hari tu sampai hari ni kita buat hari-hari amalan Tuhan terima tak? Hak kita bimbang tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kita ingat kita buat baik penuh cik, sampai-sampai di hadapan Allah semua kosong, tolak. Wal a'yadu billah. Risikonya hak tu ya. Kalau kita buat ibadat, nilai hak ketiga ni, maknanya tu kualiti yang paling tinggi sekali. Hak tu boleh duduk masjid lama, masuk masjid tak fikir nak keluar awal, sebab balik rumah pun nak buat apa, siapa pun tak ada, duduk masjid boleh baca Quran, baca Quran. Bila kasih ni, dia berasa nak duduk lama dengan yang dia kasih. Tu kalau kasih. Ada orang yang duduk masjid kerana nak keluar ya. Dah dalam masjid lewat,
Keluar awal dia. Pasal apa? Dia tak pasal kasih. Kalau main masjid rasa nak keluar lewat, tu apa dia? Sebab tu sebenarnya Allah. Dia macam ni lah. Bila orang main rumah kita, orang yang kita kasih, bila dia main rumah kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tak habis-habis lah sembang. Tak habis-habis sembang. Lepas tu bila duduk sejam, Rasulullah Sayyidina Muhammad semua dah angkat habis dah. Tiba-tiba dia kata, kenam lah, nak masuk lah. Kita kata, takkan nak balik dah. Nanti saat ni tak habis lagi ni. Kita keluar maudhu' baru. Ni kawan kita keluar maudhu' baru. Dia tak boleh bangkit lagi. Pasal apa tu? Sebab kita cari jalan. Pasal apa? Sebab kita tak bagi dia pergi lagi. Begitulah orang yang duduk di rumah Allah, yang tak boleh bangkit lagi. Pasal apa? Tuhan tak mahu dia bangun lagi. Handuk lagi di rumah aku. Siapa yang jaga hati ni? Siapa yang kontrol hati? Allah. Dia jaga semua. Jadi sampai sakat ni kita boleh kata kita hamba yang soleh. Kita boleh declare ke kita hamba yang baik, ataupun kita kata macam mana. Jadi ikhlas ni masalah Sayyidina Muhammad yang kita nak capai yang ketiga. Kita usaha, kita minta masalah Sayyidina Muhammad, Allah bagi hak ketiga ni. Tapi tuan-tuan, dia kena lalu hak pertama dulu. Kena lalu hak pertama, lalu hak kedua, boleh pergi hak ketiga. Mereka kalau Tuhan nak bagi daripada awal lagi, tu tak baca lah. Ni kita baca hak usaha ni. Sampai ke peringkat mayang duha sampai akhir sekali, dia tak boleh hidup lagi tanpa dia mayang, tanpa dia tak mayang duha. Ketika tak baca lah, rezeki murah ke tak murah ke, dia tak baca lah. Yang dia baca ialah aku tak boleh hidup tanpa duha. Cukup lah. Mana kena dah capai yang itu. Ini kan juga tahajud. Sampai ke peringkat kalau dia tak mayang tahajud, dia tak syok lah. Tidur pun tak syok lah. Pasal apa? Ni masa untuk bangkit. Kalau dia tak baca Quran lagi hari ni, lagi tak baca, dia tayang. Ketika tu kita tak tahu dah pahala, kita tak tahu dah neraka. Yang kita tahu aku nak buat kerana dia. Ni dia panggil level yang ketiga. Inilah tangga ikhlas yang paling tinggi sekali. Maknanya kalau kita kerja dengan kerajaan, kita nak, kita pencen, kita duduk di pejawatan yang paling tinggi sekali. Allah SWT. Terfikir tak kita sebelum kita mati, kita nak duduk di darjat kehambaan yang paling tinggi sekali. Ni pencapaian kita lah. Hak orang kita tak baca, ni kita sendiri ni. Tentulah sepatutnya hatu kita rasa, insya-Allah. Insya-Allah kita rasa. Baik. Jadi siapa-siapa yang menyembah Allah sebab dia nak mengharapkan Tuhan bagi kat dia kerana tadi tu, ataupun dia buat ibadat masalah Sayyidina Muhammad sebab dia nak tolak bala-bala masalah Sayyidina Muhammad, dia masih belum melaksanakan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله.